Boleh tak mas kahwin ditukar dengan batak, dengan barang, contohnya motor? Bagus tak dia tanya dia. Dia tanya sini, boleh tak mas kahwin itu tidak duit tapi barang-barang? Boleh. Motor lagi lah boleh. Zaman Nabi SAW, seorang sahabat ni sangat miskin. Nabi kata, carilah harta buat mas kahwin dah nak nikah sangat. Dia kata, tak ada lah, you miskin, ada benda. Lalu Nabi kata, iltamis walau khataman min hadid. Nak kena ada juga. Sebab Allah sebut dalam Quran, hendaklah kamu beri mereka itu nih lah. Kamu kena beri harta kalau mu nak nikah. Maka Nabi kata, iltamis, cari juga walau khatam min hadid, sekalipun hanyalah sebentuk cincin besi. Kok 2-3 riyal, bukan mak. Jadi mu nak uji motosikal lagi lah boleh. Katanya Junika, aku nikahkan akan nikah wahai hijau dengan bin biru dengan oranye binti merah. Jangan politik. Mas kahwinnya RXZ. Faham lagi? Ada. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin RXZ itu. Faham lagi? Buahnya boleh. Asal benda tu yang fa'u memberi manfaat.